Let's give a big round of applause! Congratulations to Firefly and to everyone who has made this inaugural flight a reality. Let's all give them a big round of applause once again, ladies and gentlemen. Thank you so much. Brother Moon, thank you so much for giving me service today. Very good person. You guys coming Cambodia, I will recommend this guy. Okay. Hi him. Easy to communicate and very nice person. And finally we are here. Touchdown. Dah sampai Bandar. Kita orang terus ke mana? Hard Rock dulu. Hard Rock dulu. Let's go. Hard Rock Cafe Angkor. Nak cari topping dan baju dulu. I need to buy some clothes and cap. Sayang, you need anything? Okay, let me see what I want. Okay. Angkor. I need cap, nice cap. Where is the nice cap? What color? Jalan dulu, cari kedai makan dulu. Sini tutup bersepah lah. Untuk korang nak ke sana ke sini tak ada masalah. Kalau aku sewa motor nanti. Tapi itulah, tengah cari-cari dulu survey-survey. Riverside nak market ni famous ni. Tapi tak ada halal lah. Mana We are in Four Leaf Clover. Yeah, Four Leaf Clover. We have everything here. Khmer food and Turkish food Yes, it's coming. and European fast food. We have everything. Yeah. Yeah, we can find us on Google, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, TripAdvisor, blah 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 blah. Okay, thank you. Malaysia. We can go in? Okay. Thank you. Budaya orang. Buat video pakai tu. Back again. I don't know why we always get the king back. Because I'm the king. No, you only king of my heart.
show here. You have to buy online first, guys, before coming. Yeah, this is how So you the can scan from here and follow the buy step. ticket. Okay, let's go. Okay, beli tiket online. Actually sini pun ada office. Korang boleh pergi office ataupun online. Depends Kalau lah. nak pergi office, beli dalam 2 km daripada sini. Just masuk dia punya temple. Kalau tak nak, korang beli je online. Yang cantiknya, guys. Dan apa? Ya, biar. This is center. The Angkor Wat. Wah. Ataupun tunggu matahari naik baru nampak dia yang kita keluar apa keluar ke sini nanti. Oh, ini dah turun ke berapa dekat Angkor Wat ni. Minute people here. Mesin berapa ni tak tahu. Cuma datang sini tanpa research pun. Tengok macam cantik. Okay. Ui. Bunga ni. Ui, murah ni lah makan ni. Yo, yang cantik ni gambar kat sini. Oh. Scary. Sejak dunia berkhiran. Baru gate luar dia. Itu Angkor Wat ni. Thank you. Thank you. Nah, it's okay. Thank you. Hai, dia orang try gila sangat nak nama. Buat aku tak safe sikit. Ni semua buat pakai tangan ni. Kira ni macam mana? Oh, ni pun sama macam gate depan tadi. Macam ni. Atas tu semua batu-batu. Ni ada kat yang cantik. Push. Pelik je guys. Ni 没用过啊，很可惜啊，这东西啊。 Pelik ni. Boleh turun. Oh, boleh turun. Ingat tak boleh turun.
Oi. Finally, we on top of the Angkor Wat. Semua sana. Oh, memang kena sini ya. One way. Inilah yang kita nampak ni daripada jauh. Ni kepala dia lah. 3 bumbung tinggi dia. Inilah yang korang nampak. 1, sini 2, lagi 1 belah sana. 3. Tu yang buat nampak megah tu. Way to visit. Sini masih ada eco-wisman I think. Kuncur orang tu kan. Feast your eyes. Ya, awak dengar tua ni cakap. Dengar. Dia jual kat bukan murah tau. Benda macam ni pun kena curi sampai hilang kepala hilang tangan. Hai, memang cantik lah. Yeah, exactly. On the way to the next temple. Ya, tempat baru. Tempat Tomb Raider pelakon. Simple kan? Yang ni tengok. Banyak colour. Okay. India, Cambodia. Yang Melayu kan? Siapa tahu kita Malaysia. They know who Malaysia. I'm glad. At the first place, they think we are Khmer. Then when we talk in English, they said this is Malaysia. Hari dia hitam macam ni lah. Teramat. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kena kaki kiri. Ini zaman bila ini dah macam batu Hagia Sophia lah kat Turki. Lain dia.
Tuan Rider. Ya, you Tuan Rider. Wah. Ya. Bukan lah. Bukan lah. Ni traveler. Famous spot. Misi mencari pokok yang まあまあとりあえず取っといて、はい。 look like a snake. So it's coming with two routes. One is go on the left, one is go on the right. But finally they made it like one. Tomb Raider lah? Mana bini aku ni? You see that? They make pounding the chest and then they got echo sound. So this is the way that they build in order to make people believe this is the place that you can pound the chest to drop your breath. Because if you pound any part of your body, it not. Never finish. Ush. Oh, sejuknya. Wow. Dia foto. Ush. Macam. Dah. Seram. アクション映画よ。忘れたけどね、見たよ。だいぶ前。それ違う、それは私か。もうすっごい古いよ。 20 lah. Korang berada di bandar Siem Reap. Hari ni baru nak explore apa yang ada dekat Siem Reap pula. Hari tu kejap je. Dekat sekitar Masjid Naimah. Kat depannya ada kedai Muslim. Beli kuih muih juga. Ada kuih ni korang? Muih bayar roti. Tengah hari kita orang decide untuk makan dekat Muslim Family Kitchen. Sekarang ni kita nak makan dekat Muslim Family Kitchen. Kita orang ada sop pedas, ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit dia lain sikit. Thailand ikan masin. Taiship. Kan kalau ikan masin nak, ni kan biasa ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seharian jalan kat temple. Dah check in dah mandi, sekarang kita teruskan jalan kat Apa ni? Market. betul lah market apa ni besar. Macam ni ada. Biasa souvenir memang mana-mana dia pun ada. Souvenir pun semuanya quite similar lah. Kau kena pandai niaga apa ni? Kena pandai bargain je untuk dapatkan harga yang baik-baik. Kemudian terapi. Baju ke apa ke semua banyak kan, taruh bantal. Turun LV pun ada. Ni famous dekat sini. Mungkin sebab
So sepanjang ni Park Road sana sampai sini. Tak panjang juga ah. Pendek juga yang. Sorry, ini shooting sikit. Kogi Patung Bis lagi panjang ah. Patung Bis ada satu lubang larut, situ lagi panjang dia punya lorong parkway. Tapi sini halal tak banyak, korang kena pergi area masjid. Area bandar ni memang tak ada halal lah. Boleh cakap tak ada halal lah. Korang kena jalan sikit. Kita pergi kedai Arab baru boleh dapat yang Arab adalah halal. Kalau korang nak makan makanan lokal, memang kena pergi kampung-kampung dia. Papasnya nice. Ice cream ada. Dan biasa souvenir. Wah, pelik tengok kan. Please feed our hungry fish your dead skin. What's my deal? Wah, sedap ni. Oh, ni macam tempat makan lah ni. Style lah. Cantik ni ya. Ada halal. Dine in, take away. Besar. Meriah makan kat sini. Atas tempat makan, bawah gerai-gerai. Japanese food ada, Khmer food ada. You wanna be hungry? You wanna burger me? Grill. Atas tu ada stage. Santai siut. Sayang lah bukan halal. Entahlah. Melong. Sayang yang kita orang decide untuk pergi massage. Why not? Kita try Cambodian massage. Ashraf tengah saling maju dekat atas. Nanti dia nak turun. Sebab semalam kita orang ada story yang tak berapa best didengar. Nanti kita orang akan sharekan apa yang terjadi semalam. So ini dia ada belakang ya, untuk massage. Ashraf pilih untuk body massage. Kat sini ada lelaki dan perempuan. So dia orang buat open. Kalau nak bilik kat private dekat atas tu pun ada juga. Keadaan malam di Park Street. Okay, kita nak pergi explore Riverside Night Market kat sebelah sana pula. Okay, malam baru nak bermula kat sini. Meriah juga macam dekat Thailand, Vietnam. As long as di Asia memang meriah macam ni kalau malam. Okay guys, now kita nak survey Riverside Night Market dekat Siem Reap. What they have here? Got a lot of halal food or not? So let's go. Ya, motor laju sikit. Riverside. Penuh motor mat parking kat sini. Ini untuk air-air tebu ke, air-air buah-buah semua ada. Oh, malam lawa memang cantik lah. Patutlah. Sini agak famous juga untuk makan-makan malam. So far I don't see halal one. Kat sini pun masih ada juga souvenir. Mana? Sana dulu yang
We buy so many lady. Thank you. They try. Kesian ni. Korang datang sini support. Confirm korang tak rugi apa. Kat sini sale semua murah. $1 $3. $1 enough. Thank you. $3. Buy for you. Yeah. Thank you. Same lah. Same. Panjang punya sini sampai belakang. Sudah. Memang satu hari tak habis ni. Oh ya Allah, dalam ni lawa lah lukisan-lukisan ni. Oh tak yang belakang tu dah kedai-kedai. Macam kedai-kedai biasa. Start sini lah. Tengok lukisan-lukisan dia. Biar lempai lah. Dah dapat pedang ni lah. Baik lah. Cantik shoot gini ni. Berdepan pun ada juga. Cantik lah. Dekat Siurik ni serius. Dekat Riverside nak market ni, dalam ni memang macam-macam ada jualan. Sama macam kat depan tu. Tapi kat depan tu ramai sangat orang. Kat sini tak ada orang. Sini mungkin korang boleh nego lagi murah. Tak sampai hati tengok dia orang meniaga tapi tak ada orang. Barang pun murah-murah je. $2, $1. Korang boleh nego. Korang beli banyak lagi dapat murah. Memang boleh buat duit lah kalau kat Malaysia. Kita orang urut kat sini tadi. So siapa nak pergi, korang pergi je kat area Siem Reap punya bandar ni. Banyak tempat urut, tempat makan, market. Kalau pergi jalan-jalan malam, better pergi dekat Riverside sebelah sana untuk korang shopping. Kita dah penat jalan naik motor pula. Sampai kita nak cari makanan halal dekat tempat lain. Dekat sini tadi dah survey tak banyak yang halal, kecuali jus dengan ada few shawarma lah, apa benda yang macam tu. Malam ni kita orang terpaksa makan KFC sebab dekat Siem Reap ni susah nak sikit nak cari halal. Dia tak sama dekat Phnom Penh. Kat sini, dekat dapur dia tu dah rimak dah. Ada CJ halal. Adidas outlet Charles & Kit. Dia paling mahal lah. Angkor supermarket, Subuta. Besarnya supermarket dia. Luar, nak pergi ke? Boleh je. Tapi dia punya strip tu macam 7-Eleven. Tapi nampak macam lah. Oh meriah dia punya sungai ni pun lampu. Okay guys, kita masuk lagi lorong yang bukan-bukan ni. Sebab dia belum masuk ni. Tiba-tiba pula meriah kata dia. Korang kalau kat sini kan nak sewa motor, harga dia around $8 ke $15. Depends on motor tau. Lepas tu semua makanan di bawah $5. Even dia punya beer pun 50 sen USD je. Baik makan. Baiklah. Ni halal lah yang goreng. Kingdom Cave. Alah, dah makin dah finish. Boleh naik motor lah. Terus je. Masih boleh cuci mata? Masih sempat? Tapi barang dia boleh tengok memang sama lah lebih kurang. Yang sama sebab harga sama. Kalau korang nak yang baik punya mungkin harga lain lah. Ya, itu dia malam terakhir kita. Sementara nak habiskan minyak motor. Itulah. Minta tuang RM10,000, dia bagi RM12,000 pula. Korang yang kat sini kan, ada benda yang aku pelik sikit. Kat sini ada alligator stick. Lepas tu ada snake grill. Lepas tu ada fried frog. Tapi tak sempat nak ambil gambar. Kan korang geli pula nak tengok. Zando, bukan Zara tau, Zando. Kau ada? Zando mungkin local brand dia lah. Spa 50%. Senang tak nama dia, betul je.
go. Bye bye. Bye bye. Same wave. Memang ada tak?